kadang pun tak sangka Tam boleh nyanyi tulis lagu yang melililis macam ni kan. Tak sangka. So kita record, kita cakap kita boleh berangan ni semua. Tak sangka sebenarnya sampai ke semi-final hari tu, dan alhamdulillah bila sampai ke final macam Sheila cakap tadi, kita macam alhamdulillah, kita macam bersyukur sangat. Dan tak salah, dan rasa maybe kalau ada lagi lagu daripada Tam Sepada dan juga lirik daripada Imran, boleh. Dan rasa boleh untuk dicuba lagi. InsyaAllah. Azmi, ramai nak tahu kat luar sana. Lepas ni, macam mana perkembangan karier Azmi bersama dengan The Khalif Buskers ini? Kami memang berhasrat memang tetap akan menjadi buskers juga. Tapi mungkin dengan cara lebih profesional lah. Buskers yang profesional. Itu nak tanya kat bos lah. Sekarang tak profesional ya. Nak tanya kat bos ya. Okay, Edri, adakah pastinya saya kira Edri tidak akan mensisihkan bakat Azmi sendiri bersama dengan kumpulannya. Jadi adakah Edri telah pun membuat perancangan yang seterusnya untuk mereka ni? Bagi memastikan masa depan mereka terjamin. Mungkin yang paling jelas sekali, buat pertama sekali hadiah kemenangan tu kita akan bagikan kepada Khalif Buskers untuk memperbaikikan secara profesional. Mungkin ada gadget-gadget yang nak dibelikan untuk membantu mereka terus buat basking. Tak rasa boleh katakan kita ni pernah diberi peluang. KRU sendiri pernah diberi peluang. Inilah masa kita untuk memberi peluang pada orang lain. Alhamdulillah. Dan perancangan seterusnya ada permintaan di social media, semua minta kita untuk sign kontrak dengan Khalif Buskers, tapi kita ambil selangkah demi selangkah. Kita insya-Allah, saya tengah cari ilham untuk dapatkan mungkin sebuah lagu untuk Khalif Buskers yang boleh kita gunakan, tak payah nyanyi lagu orang lagi, beliau boleh ada nyanyi lagu sendiri insya-Allah. Ya. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Tahniah sekali lagi untuk Mojo, Edri, untuk Azmi, Dayang dan juga Sheila. Ternyata kemenangan AJL 29 ini sebenarnya memberikan satu pengertian yang cukup besar, bukan sahaja kepada komposer, penulis lirik, kepada penyanyinya, tetapi kepada semua pencinta muzik tanah air. Terima kasih sekali lagi, dan anugerah juara lagu ke-29 itu telah pun dipancarkan oleh Pamoga dan Kupu Putih. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Kita telah pun sampai di penghujung siaran, dan esok satu lagi topik yang akan bersama dengan anda, iaitu penyakit buah pinggang. Kami tinggalkan anda dengan video klip daripada anugerah juara lagu ke-29, Dayang Nur Faizah, vokal terbaik, Terimalah di Pintu Syurga. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Segalanya hati terus